Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fakhur Naim bin Muhammad Rashid, nama matrik A212-716 daripada Set 2, subjek EPPM 3653, Pengurusan Pelaburan dan Portfolio. Hari ini saya akan menerangkan salah satu indikator yang digunakan di dalam pelaburan, iaitu Double Exponential Moving Average ataupun DEMA. DEMA merupakan indikator analisis teknikal yang diperkenalkan oleh Patrick Molloy pada tahun 1994. DEMA dicipta untuk mengurangkan kelewatan atau lag yang berlaku pada moving average biasa. Dalam pelaburan saham, lag bermaksud indikator lambat memberikan signal apabila harga berubah. Oleh itu, DEMA membantu trader melihat perubahan trend dengan lebih cepat dan membuat keputusan membeli atau menjual saham dengan lebih awal. DEMA sering digunakan dalam pasaran saham, forex dan cryptocurrency untuk membantu mengatasi trend semasa pasaran. Seterusnya berkaitan dengan formula Double Exponential Moving Average. Formula DEMA iaitu 2 kali EMA tolak EMA kali EMA. Penerangan berkaitan formula DEMA terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu EMA pertama dan EMA kepada EMA tersebut. EMA bermaksud Exponential Moving Average, iaitu perata harga yang memberi lebih penekanan kepada harga terkini. Dalam formula ini, EMA pertama dikira berdasarkan harga saham semasa, kemudian EMA kedua pula dikira daripada EMA pertama tadi. Selepas itu, EMA pertama didarab dengan 2 dan ditolak dengan EMA kedua. Proses ini membantu mengurangkan kelewatan atau lag pada moving average biasa. Oleh itu, DEMA dapat memberi signal trend dengan lebih cepat dan lebih sensitif terhadap perubahan harga saham. Seterusnya, berkaitan dengan cara penggunaan DEMA. Cara penggunaan DEMA adalah dengan melihat kedudukan harga saham terhadap garisan DEMA. Jika harga berada di atas garisan DEMA, ia menunjukkan trend menaik atau bullish. Jika harga berada di bawah garisan DEMA, ia menunjukkan trend menurun atau bearish. Selain itu, trader juga menggunakan perselingan antara dua DEMA yang berbeza tempoh. Contohnya, DEMA 20 hari dan DEMA 50 hari. Apabila DEMA jangka pendek memotong ke atas DEMA jangka panjang, ia memberi signal membeli atau buy signal. Manakala apabila DEMA jangka pendek memotong ke bawah, ia memberi signal menjual atau sell signal. Seterusnya, berkaitan dengan pengalaman aplikasi di dalam My Bursa. Berikut merupakan data bagi syarikat Data Prep Holdings Berhad. Berdasarkan carta ini, kita dapat lihat garisan hijau ialah DEMA 9, manakala garisan biru ialah moving average biasa. Kita boleh lihat bahawa DEMA bergerak lebih rapat dengan harga saham berbanding moving average biasa. Ini menunjukkan DEMA lebih cepat bertindak balas terhadap perubahan harga. Pada hujung carta, harga saham berada di atas garisan DEMA menunjukkan kemungkinan trend sedang menaik atau bullish. Seterusnya, berkaitan dengan syarikat THMI Holdings Berhad. Kita dapat lihat di dalam carta tersebut, garis hijau mewakili DEMA 9 dengan nilai sekarang sekitar 1.459. Harga sekarang pula sekitar 1.520 dan masih di atas DEMA 9 iaitu 1.459 yang membawa maksud kepada momentum masih kuat bullish. Sehingga candle tidak pecah di bawah DEMA 9 dengan volume yang besar, perkara ini masih menunjukkan trend masih cantik. Akhir sekali, berkaitan dengan syarikat Clinton Group Berhad. Kita dapat lihat di carta berikut di mana garis hijau mewakili DEMA 9 dengan nilai sekarang sekitar 7.475 dan harga sekarang pula sekitar 7.620 dan masih di atas DEMA 9 iaitu 7.475. Perkara ini menunjukkan momentum bullish masih kuat. Hal ini disokong dengan indikator lain seperti MACD yang juga berada di kawasan positif dan stok RSI menunjukkan momentum belian masih ada. Akhir sekali, berkaitan kesimpulan DEMA. Double Exponential Moving Average atau DEMA merupakan indikator analisa teknikal yang membantu pelabur mengatasi trend pasaran dengan lebih cepat dan efektif. DEMA sesuai digunakan oleh trader kerana indikator ini lebih responsif terhadap perubahan harga saham. Namun begitu, pelabur perlu menggunakan pengurusan risiko dan tidak bergantung kepada satu indikator sahaja dalam membuat keputusan pelabur.